أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mulakan dengan bacaan Suratul Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahan kurnia dan rahmatnya. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menjadi tetamu jemputan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat sama-sama kita menunaikan kewajipan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan juga pada malam ini kita dapat sama-sama korbankan dan luangkan masa kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis zikrullah yang merupakan taman-taman syurga. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan keberkatan dalam hidup kita, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam riwayat hadis riwayat Tirmizi, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan berada dalam majlis ilmu yang mana kita sedia maklum bahawa majlis ilmu ni merupakan satu perkara yang, satu amalan, satu sunnah, satu majlis yang sangat-sangat penting. Kerana dengan majlis ilmu inilah dapat memberikan kesedaran kepada kita. Dengan majlis ilmu inilah kita sentiasa menerima dan mendapat ilmu berkaitan dengan agama dan akhirat. Seterusnya dengan majlis ilmu inilah kita dapat perbaiki diri kita daripada kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam diri kita. Boleh jadi dalam majlis ilmu ini dapat meningkatkan lagi kita punya amalan-amalan dan dapat membetulkan apa sahaja perkara-perkara yang kita lakukan, sama ada dari sudut ibadah maupun apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Sebab itu besar ada fadilat berada dalam majlis ilmu, sehingga kan para malaikat, bahkan semut, semut ni jaranglah ada pekerjaan mengira bilangan semut. Sebab semut ni tidak terkira betapa banyaknya semut itu. Semut yang banyak itu serta ikan yang di lautan. Ikan yang di lautan ni pun tidak terkira. Malahan lautan ni pun belum lagi dapat diteroka seluruhnya kerana begitu luas lautan. Semuanya mendoakan kebaikan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi mereka yang berada dalam majlis ilmu ni, kita semua mendapat doa daripada para malaikat, mendapat doa daripada makhluk-makhluk Allah, binatang-binatang yang sentiasa mendoakan orang yang sentiasa berada dalam majlis ilmu. Sebab itulah disebutkan juga dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya kita hendak memudahkan jalan kita, kita nak mudah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasalah kita, usahalah kita untuk menghadiri majlis ilmu. Menghadiri majlis ilmu. Tatkala boleh jadi ada yang tinggal jauh, boleh menghadiri majlis-majlis ilmu kerana merasakan kepentingan untuk menghadiri dan memahami ilmu yang diajarkan. Sebab itulah amat rugi dan sayang bila mana di akhir zaman ini, kalau kita lihat kenapa masih ramai manusia yang tidak ada kesedaran dan kefahaman dalam agama. Sedangkan di sekeliling persekitaran, khususnya adalah di Labuan ni sekarang,
Di mana-mana masjid dan surau sudah dimeriahkan dan diimarahkan dengan majlis-majlis ilmu. Tetapi kenapa masyarakat semakin lama semakin kita lihat jauh dengan ajaran Islam? Kerananya adalah disebabkan mereka tidak menghadiri majlis-majlis ilmu. Mereka tidak menjadikan ia sebagai satu perkara yang penting dalam kehidupan. Maka apa yang selalu dihadiri adalah majlis-majlis bacaan Yasin. Memang bagus majlis-majlis baca Yasin, majlis-majlis tadarus. Itu pun ada satu perkara usaha yang bagus. Namun ketahuilah majlis ilmu ini adalah di mana kita nak memahami dan membetulkan fikrah-fikrah, kefahaman-kefahaman Islam. Bila mana kita punya pemikiran sudah betul, insya-Allah kita dapat melaksanakan Islam dengan sempurna dan baik. Sebab ada di kalangan manusia yang mempelajari ilmu-ilmu agama, mempelajari khususnya bidang-bidang Al-Quran, tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka pentingnya majlis ilmu ini untuk kita menghayati, memahami dan memberi peringatan kepada kita semua untuk sama-sama kita sedar dan menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang boleh melalaikan kita di dunia ini. Dan ilmu ini akan mengangkat darjat seseorang itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Darjat maksudnya orang yang berilmu ni amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana nak menjadi orang yang berilmu? Kenalah menghadiri majlis-majlis ilmu. Sebab apa? Dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, insya-Allah kita dapat sama-sama meningkatkan kita punya pengetahuan, kefahaman dan penghayatan terhadap agama Islam, khususnya ilmu-ilmu yang dapat memberikan manfaat dan kebaikan kita di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada dalam hadis yang pertama, membawa kepada tajuk takwa dan perpaduan asas keselamatan pada akhir zaman. Yang mana kita sudah mengupas berkaitan dengan poin yang pertama, yang mana kepentingan memahami dan menghayati konsep takwa, iaitu menjaga dan memiliki perasaan takut untuk melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Disebutkan oleh seorang ulama, Ibnu Athaillah, seorang ulama tasawuf, mengatakan bahawa tidak ada istilah dosa besar dan dosa kecil. Semuanya adalah dosa dan semuanya akan diperhitungkan di hari akhirat. Maka bila mana kita melihat macam mana pandangan dan pendapat daripada Imam Ibnu Athaillah ini dapat memberikan kita kefahaman bahawa dosa-dosa kecil ini juga kita kena usahakan untuk meninggalkan dia. Kerana dengan meninggalkan dosa-dosa kecil ni, insya-Allah akan menyelamatkan hati kita daripada tumpuk-tumpuk ataupun titik-titik hitam yang lama-kelamaan akan membiak dan membesar dan merebak, sehingga akhirnya kita tidak merasakan berdosa dengan melakukan perkara-perkara yang berdosa. Sebab itulah pentingnya fahami konsep takwa. Dan seterusnya pada minggu lepas kita dah mengupas berkaitan dengan maksiat, yang mana maksiat ini bukanlah membawa kepada perbuatan zina semata-mata. Malahan meninggalkan solat 5 waktu juga merupakan maksiat. Malahan dalam mazhab Syafi'i, meninggalkan solat bukan lagi ahli maksiat. Ada pendapat yang keras yang boleh menjatuhkan hukum kafir. Kerana solat ni adalah pemisah di antara orang Islam dan kafir. Tetapi kalau orang Islam tidak solat, maka tidak ada beza dengan orang kafir. Begitu berat dan besarnya solat. Dan solat juga merupakan antara perkara pertama yang akan dihisab. Mana kata bagaimana amalan kita yang kita lakukan
amalan sedekah, bacaan Al-Quran, amalan kebaikan yang kita lakukan tanpa kita melakukan amalan solat, maka amat rugi. Dan rugi kerana apa? Kerana solatlah perkara pertama yang akan ditanya, dan sekiranya perkara itu menggagalkan kita, maka amalan-amalan yang lain juga tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sama-sama kita saling beringat tentang pesanan-pesanan takwa yang mana sering diingatkan oleh para khatib. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Mana kata bila kita mendengar perkataan itu, kita akan flashback balik, apakah kita ni mematuhi dan menjaga agama dengan sebaiknya. Sekiranya ada perbuatan, perlakuan, percakapan kita yang melanggar apa yang diajarkan dalam Islam, maka itulah nasihat dan peringatan daripada para khatib untuk kita menjaga diri kita daripada terjerumus dalam lembah dosa. Dan juga jauhilah maksiat ini, kerana dengan menjauhi maksiat ini, hati kita akan terselamat daripada penyakit-penyakit hati. Kerana dosa yang dilakukan ini akan memberi kesan kepada hati manusia, yang mana bila mana hati manusia ini seringkali melakukan dosa, lama kelamaan hati itu akan semakin gelap dan takut-takut hati yang mati, maka apa sahaja nasihat peringatan tidak lagi akan dipakai, kerana hatinya sudah mati dan tidak lagi mahu untuk mengikut dan melakukan apa yang diperintahkan dalam agama. Perkara kedua berkaitan dengan hadis ini adalah mematuhi arahan pihak yang menguruskan hal-hal berkaitan dengan kaum muslimin, walaupun seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba, selama mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kerana patuh kepada pemerintah yang mempunyai sifat-sifat seperti ini bererti patuh kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Disebutkan juga dalam Al-Quran dan hadis Nabi berkaitan dengan kewajipan kepada seorang ini untuk mematuhi pemerintah. Maka tidak kisahlah bagaimana siapa saja pemerintah, dan bukanlah pemerintah ni, bila disebutkan pemerintah kita hanya membayangkan pemerintah ni adalah raja, pemerintah ni adalah Perdana Menteri, pemerintah keluarga adalah ayah dan sebagainya. Kita melihat kepada skop yang lebih kecil lah, tempat kerja, persekitaran kita, mana yang memimpin seseorang itu, maka bila mana orang yang memimpin kita itu, walaupun disebutkan pada zaman Nabi ada golongan hamba, walaupun golongan hamba itu menjadi pemerintah, maka wajib kita mematuhi dan mengikut arahan dengan mereka selagi mana Al-Quran dan As-Sunnah masih lagi menjadi panduan dan sandaran kepada mereka. Maka kita ikut. Maka mematuhi pemerintah ni adalah satu perkara yang mesti kepada seorang yang di bawah pimpinannya. Maka dengan itu kita kena faham bahawa mematuhi juga perlu dengan melihat kepada pegangan mereka, pegangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau pemerintah ataupun pemimpin ketua keluarga dan sebagainya menyuruh melakukan dosa dan maksiat, maka kita tidak perlu untuk mengikut arahan tersebut. Malahan kita boleh membantah dan menasihati, kerana perkara itu adalah perkara yang mendatangkan dosa dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara poin di sini juga saya boleh simpulkan bahawa kita dapat lihat bahawa apa sahaja dan siapa sahaja yang memberikan nasihat, memberikan peringatan, tidak kisahlah dia daripada kalangan kanak-kanak, daripada kalangan wanita, daripada kalangan orang yang sudah berusia dan sebagainya, selagi mana apa yang dinasihatkan, apa yang ditegurkan, apa yang dibicarakan itu adalah perkara-perkara yang baik, maka wajib kita terima dan patuh. Tiba-tiba anak kita datang, "Papa sudah sembahyang zuhur ke?" Kita pun sibuklah, contoh kan, sibuklah, tahulah bapa apa, contoh kan. Sedangkan itu adalah peringatan ataupun teguran-teguran yang perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang baik, maka kita perlu
menerimanya, boleh jadi sebenarnya hakikatnya itu adalah peringatan dan teguran Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kita dalam kehidupan ini tidak lari daripada ada pemerintah dan sebagainya. Maka bila mana ada arahan-arahan yang baik untuk kita turuti, maka kita turuti. Sekiranya ada perkara-perkara yang tidak selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, maka perkara tersebut tidaklah perlu diikut, kerana perkara itu boleh menjadi dosa kepada mereka yang melakukannya. Itu adalah perkara yang pentinglah untuk kita faham. Kemudian berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, sunnah-sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin, dan yang mana mereka ini mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu berpegang teguh kepada akidah dan amalan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Jadi sepatutnya kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, malahan kita seorang yang menyayangi kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan banyak panduan-panduan kepada kita dalam kehidupan seharian. Maka bolehlah kita amalkan sunnah-sunnah Nabi. Kerana sunnah-sunnah Nabi, kalau orang Islam tidak amalkan sunnah Nabi, siapakah lagi yang akan mengamalkan sunnah Nabi? Adakah kita nak menunggu golongan non-Muslim yang mengamalkan sunnah Nabi? Itu persoalan dan pertanyaan untuk diri kita sendirilah. Maka semestinya kita sebagai seorang Islam perlu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnah yang mudah yang kita boleh lakukan adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Okey. Tak kisahlah kepada siapa, sama ada yang kenal maupun tidak kenal, mengucapkan salam ni adalah satu sunnah yang besar, yang mudah tetapi besar. Okey. Maka boleh sama-sama kita ingatkan diri kita, saya juga ingatkan kepada diri saya, dan sama-sama kita menghidupkan sunnah Nabi ini dengan memudahkan dan meringankan lidah kita untuk melafazkan salam kepada saudara-saudara seagama dengan kita lah. Okey. Kemudian antara sunnah Nabi adalah menggunakan anggota kanan, seperti makan, seperti memakai pakaian, yang mana membuka ataupun memakai selipar contohnya kan, kita mulakan dengan kanan. Dan antara sunnahnya lagi membaca bismillah sebelum melakukan satu perkara itulah. Contoh kalau pakai selipar, bismillah dan pakai selipar dengan kaki kanan. Manakala kita nak membuka selipar, kita buka dengan kaki kiri. Terbalik pula dengan tandas. Kalau kita masuk dalam tandas, kita kena masuk dengan kaki kiri dan kita keluar dengan kaki kanan. Dan pula kaedah untuk masuk tandas ni biasanya dia ada doa-doa yang diajarkan kan. Bila doa masuk tandas, kita bacakan sebelum masuk tandas. Jangan dalam tandas baru baca doa. Mana kata kita kena tunggu di hadapan pintu ataupun dalam perjalanan nak masuk ke dalam tandas itu, kita bacakan doa terlebih dahulu sehingga selesai, baru kita melangkah dengan kaki kiri masuk ke dalam tandas. Selesai urusan hajat kita, kita keluar daripada tandas dengan kaki kanan. Selepas keluar seluruh tubuh kita daripada tandas, barulah kita bacakan doa keluar daripada tandas. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-'adza wa 'afani. Okey, itu antara kaifiat sunnah-sunnah yang diajarkan. Okey, memulakan makan dan minum dengan bismillah, mengakhiri makan dengan alhamdulillah. Kemudian tidak mencela makanan. Okey. Itu sunnah-sunnah yang boleh kita amalkan. Dan mana-mana kita contoh sekarang ni musim-musim raya kan, surau pun buat hari raya dan sebagainya kan. Bila mana kita menghadiri majlis-majlis, kita mendapati ada beberapa makanan yang kurang digemari, maka kita hanya perlu mendiamkan diri. Maka kata kalau tak sedap, diam-diam saja. Okey. Malahan jangan pula dicela makanan tersebut, kerana makanan itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak suka, boleh jadi orang lain suka. Sebab makanan ni adalah, kesedapan ini bergantung, adalah bersifat subjektif. Ada yang cakap sedap, ada yang tidak suka,
ada yang kurang gemar dan sebagainya. Maka dalam Islam diajarkan bahawa tidak mencela makanan. Bila mana ada makanan yang mungkin kita kurang gemar, maka kita hanya perlu mendiamkan diri, jangan dicela makanan kerana ia rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam ini, terutamanya Nabi ini mengajarkan sunnah ni sangat-sangat banyak panduannya, sehingga kan apa yang Islam ajarkan daripada bangun tidur, celik mata sehinggalah kita tutup mata untuk tidur, semua banyak amalan-amalan sunnah-sunnah yang diajarkan. Boleh jadi apa yang kita lakukan itu pun adalah sunnah, cuma kita kena tahu dan kita kena niat dengan sunnah. Sebab mereka yang melakukan amalan-amalan sunnah ni tanpa dia tahu itu amalan sunnah, maka dia tidak mendapat pahala sunnah. Maka kalau dia tahu okey tidur, baca doa tidur mengiring ke kanan adalah sunnah Nabi, maka kita mendapat pahala sunnah. Masuk ke dalam rumah memberi salam, ini juga diajarkan juga dalam Islam, bahawa dalam keadaan kita masuk ke dalam rumah ada dua situasi lah. Dua situasi. Pertama, kita masuk ke dalam rumah dalam keadaan ada ahli rumah, maka kita memberi salam seperti biasalah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Okey. Maka ahli rumah akan menjawab salam, Waalaikumsalam. Okey. Tetapi sekiranya dalam rumah tersebut memang kita keluar rumah, memang tidak ada orang dalam rumah, seorang-seorang ke, ataupun memang ahli keluarga pun ikut sama keluar, maka juga kita perlu memberi salam dalam keadaan rumah itu kosong. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Okey. Kerana apa? Kerana masuk ke dalam rumah ni perlu kita memberi salam untuk menghalau dan menyingkirkan makhluk-makhluk yang akan mengganggu hubungan keluarga. Betul lah, penting kita amalkan ini. Apa sahaja situasi, tak kisahlah keluar sekejap ke, keluar lama ke, bila masuk dalam rumah kita jadikan dia sebagai rutin untuk memberi salam. Kerana dengan memberi salam itu akan menyelamatkan kita daripada bisikan-bisikan yang boleh mengganggu, merosakkan dan menghuru-harakan rumah tangga. Itu antara amalan yang boleh kita amalkan, sunnah yang sangat-sangat besar yang boleh kita lakukan. Antara sunnah yang besar adalah solat berjemaah. Solat berjemaah 5 waktu di masjid dan surau. Itu antara sunnah yang besar. Hampir-hampir menjadi wajib sudah tu. Kerana bukan sahaja sunnah, dia sudah menjadi fardu kifayah. Mana kata fardu kifayah ini sebahagian daripada masyarakat, komuniti, sebahagian daripada ahli karyah ini yang melakukannya akan menyelamatkan seluruh penduduk daripada berdosa kerana tidak melakukannya. Maka besar pahala orang yang datang ke masjid melakukan solat berjemaah, kerana dia melakukan perkara-perkara penyelamatan. Kalau kita melihat bomba datang menyelamat, kita rasa macam terharu dan rasa macam berterima kasih. Masih Abang Bomba, tolong selamatkan kami. Contohlah kan, kalau ada ular pun panggil Abang Bomba. Abang rela kan? Kita berterima kasih. Kalau nada yang ni susah. Bayangkan, tanpa disedari, jemaah-jemaah yang datang semayang di masjid ni merupakan penyelamat yang besar, yang menyelamatkan masyarakat daripada berdosa disebabkan tidak menghadiri masjid dan surau. Maka alhamdulillah, dalam ramai-ramai Allah Subhanahu wa taala telah pilih, telah sebutkan nama-nama kita untuk menjadi penyelamat-penyelamat umat. Okey, jadi besar dan beruntung mereka yang melakukannya. Dan antara sunnah dari sudut amalan ibadah adalah seperti berzikir. Berzikir, antara sunnah berzikir adalah istighfar. Bayangkan tuan-tuan semua, istighfar dilakukan oleh Nabi SAW. Sedangkan istighfar ni adalah permohonan maaf. Tapi bagaimana seorang Nabi yang bersifat maksum, yang tidak pernah melakukan dosa, yang dijaga dan dilindungi daripada melakukan dosa-dosa, seorang Nabi yang martabatnya sangat tinggi dan mulia, tetap tidak pernah meninggalkan istighfar, sekurang-kurangnya 70, riwayat lain 100. Jadi kita boleh tanya, tepuk dada tanya iman kita, berapakah banyak istighfar kita setiap hari?
Kalau kurang daripada itu, makna kata kita rasa lebih mulia daripada Nabi SAW. Tu deep lah. Terpaksalah kadang-kadang bagi deep untuk diri sendiri juga. Okay? Dia tengok, aku ni kali lebih power dari Nabi. Istighfar pun malas, 3 kali pun payah-payah. Okay? Makna kata kita lihatlah bagaimana Nabi seorang yang maksum pun tidak pernah meninggalkan amalan istighfar. Dan antara kelebihan istighfar ni tuan-tuan, orang yang melazimi istighfar ni, permintaan hajatnya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu siapa-siapa yang ada masalah, ada permintaan, ada perkara yang betul-betul dihajatkan, amalkanlah istighfar. Kalau amalan-amalan ulama-ulama, siapa yang betul-betul berhajat, jangan pernah tinggalkan istighfar 10,000 kali sehari. 100 pun payah-payah kan. Tapi kalau betul-betul berhajat lah, betul-betul ni, aku betul-betul maulah suatu benda ni, betul-betul maulah, betul-betul nak kepada perkara tersebut, berhajat kepada suatu perkara, maka perbanyakkan kita istighfar. Dan kadang-kadang istighfar ni kita jadikan dia sebagai kita punya perbualan. Sebab apa? Keliling kita ni penuh dengan fitnah. Nampak pergi ke UK sekejap, nampak aurat, astaghfirullahalazim. Tengok ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, astaghfirullahalazim. Ataupun kita terlupa, astaghfirullahalazim. Jadi perbualan dalam mulut kita. Sebab itu boleh jadi nanti kalau kita, orang kata apa ni, melatah pun, melatah dengan melatah yang baik-baik, astaghfirullahalazim. Tapi kalau yang melatah bunyi semua haiwan-haiwan yang terkenal tu, mana kata lidahnya itu tidak dilazimi dengan zikrullah. Okay, istighfar ni besar. Sebab tu ada peristiwa yang besar yang pernah saya kongsikan sebelum ni, peristiwa seorang pembuat roti kan, pernah dengar kan sebelum ni, pembuat roti yang amalan dia istighfar, dia nak bertemu dengan Imam Ahmad. Akhirnya bukan lagi dia dapat jumpa Imam Ahmad, Imam Ahmad datang rumah dia, siap tidur lagi di rumah dia. Betapa besarnya kehebatan amalan zikir istighfar. Jadi kalau ada apa yang kita hajatkan, perbanyakkan istighfar. Karena apa? Karena apa? Karena istighfar ni permohonan maaf. Bila mana hati manusia ni ada titik-titik hitam disebabkan dosa-dosa, maka lambat Allah nak kabulkan. Susah Allah nak kabulkan. Apatah lagi dengan perkara-perkara yang haram masuk dalam tubuh, lagilah susah. Maka dengan istighfar ni akan menghakis titik-titik hitam dalam hati kita. Lagi banyak, lagi bersih lah. Secara logik kita boleh faham. Sebab itu lagi banyak lagi, lagi besar dia punya kesan, lagi power dia punya efek. Macam sebut pencuci lah, mencuci lantai yang kotor, kita pakai sikit dia 2 titik, 3 titik lah, 3 kali kan, astaghfirullahalazim. Kadang-kadang pilih lagi, astagfirullah, macam tu kan, 3 titik saja. Mana mau padat, mau gosok 3 kali, mana pandai putih. Tetapi bila mana kita istighfar yang begitu banyak, seolah-olah kita meletakkan 1 botol sabun, kemudian digosok dengan lama, dengan banyak, makin panjang istighfarnya, makin lama lah digosoknya. Maka itu analogi yang kita boleh faham. Maka hati akan bersih. Dengan permohonan maaf, kita memohon keampunan kepada Allah. Bila hati sudah bersih, seperti air ini, maka kita akan syonok nak minum. Nak minum pun sedap. Bolehlah minum. Air ini sudah bersih. Tapi bayangkan kalau hati itu tidak bersih, air itu ada kesan-kesan kotoran, maka kita nak minum pun berfikir 2-3 kali. Maka sebab itulah sama-sama kita amalkan sunnah-sunnah ini. Okey, antara sunnah yang menjadi kewajipan Nabi, Nabi punya amalan yang wajib adalah tahajud, solat malam. Maka kalau kita dapat amalkan, macam mana kemudahan kita dapat amalkan dalam bulan Ramadan, maka kita tanya balik, berapa kali sudah tahajud kita di bulan Syawal? Malahan kita sudah masuk dalam bulan Zulkaidah. Adakah tarbiyah sebulan di bulan Ramadan yang mana kita mampu untuk bangun? Apatah lagi ujian di bulan April, Mei dan Jun ni. Kalau tuan-tuan lihat sekarang, waktu solat subuh khususnya, hingga boleh mencecah 4.50 pagi. 4.50 pagi. Kalau geng-geng bola pukul 4 pagi bangun, mantap. Boleh bangun 4 pagi malam ni, ada bola ni 4 pagi bangun, Masya Allah.
tahajud dulu 2 rakaat, sambung tengok bola, lepas tu pergi subuh, sambung lagi tengok, tak kisah. Mana kata kalau untuk perkara dunia pun kita boleh bangun, apatah lagi untuk perkara akhirat, yang perkara ini adalah besar dan hebat dia punya amalan. Begitu juga sekiranya kita berhajat kepada satu perkara, kita bangun 2/3 malam, kita melakukan solat tahajud dan kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan perumpamaan dalam hadis seperti mana? Seperti anak panah yang terkena tepat pada sasaran. Bagaimana? Kalau orang yang biasa memanah, dia tahulah macam mana payah mau kasih tepat tengah-tengah tu. Dapat poin pun kira hebat sudah tu. Kalau ada yang panah kena pun tidak, kena sasaran tempat lain. Tapi yang mereka yang memahami macam mana permainan memanah ni, kalau dapat tengah tu memang champion. Begitulah orang yang berdoa pada 2/3 malam. Maka inilah sama-sama kita dapat hidupkan semula. Ini peringatan kita bersama bagaimana di bulan Ramadan kita boleh hidupkan solat malam. Begitulah juga di bulan-bulan yang lain. Sebenarnya di bulan-bulan yang lain inilah sebenarnya ujian yang sebenar. Bulan Ramadan itu latihan. Latihannya. Maka ujiannya ni dengan melawan nafsu, mau tidur punya pasal, kemudian melawan syaitan yang membisikkan, kau ni baik sudah bah. Hari-hari sudah datang masjid, apa salahnya sekali tinggal tahajud? Biasalah, syaitan ni bukannya on the spot. Syaitan ni bijak. Dia setiap pagi dorang bermesyuarat. Bermesyuarat membincangkan macam mana kita nak menarik mereka ini untuk sesat. Syaitan punya hebat. Dan syaitan punya satu sifat yang kita boleh contohi. Bagaimana Ustaz ni contohi sifat syaitan? Sifat syaitan yang tidak pernah berputus asa. Bila mana Allah memberikan peluang kepada syaitan untuk hidup sehingga kiamat, maka syaitan tidak pernah berputus asa dalam menyesatkan umat manusia. Betapa dia orang ni, dia akan pernah giwak. Bagaimana orang yang tidak solat, itu lain sudah, disuruh buat dosa-dosa maksiat. Dia hanya mudah saja, dihantar private saja. Aku suruh ni, kalau dia cemooh betul-betul cakaplah kau ni bukan baik. Kita pun ada, aku ni bukan orang baik. Memanglah aku nak mau datang surah. Sebenarnya bisikan-bisikan syaitan. Dia nak supaya kita rasa yang kita, supaya dia lambat dia kita tidak akan buat. Mana kata pula orang yang melakukan amal ibadah pula, orang yang solat, orang-orang masjid, jemaah masjid, syaitan dia levelnya tinggi sikit, pangkatnya mungkin sarjan. Maka dia akan bisikan pula, wah kau ni memang yang paling baik. Dalam surau Ganggarak Permai ni, kau paling kerap hadir. Dia akan bisikan. Maka kita tahu bila mana kita ada perasaan itu, buang jauh-jauh. Baik syaitan. Jangan kacau. Ataupun kita fikirkan bahawa kita ni belum cukup lagi amalan kita nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi. Maka bila mana kita ada pengetahuan dan kefahaman, maka kita tidak akan mudah terjerumus dalam bisikan-bisikan syaitan. Dia akan bisik, kau ni baik. Dan dalam masa yang sama, bila kita nak lakukan amalan ibadah lebih, contoh kita nak melakukan solat sunat, bagus sudah kau sini, kau sudah solat tadi, okey sudah tu. Maka kita pun, nampaklah, cukuplah dengan solat wajib. Maka banyak. Dia akan berusaha untuk memastikan kita tidak dapat melakukan ibadah dengan sempurna, banyak dan sebagainya. Ada saja usaha. Dan dapat satu, dia usahakan untuk kita tak dapat lagi perkara-perkara yang lain. Maka itulah, sama-sama kita memahami dan menghayati sunnah-sunnah Nabi SAW dan kena jadikan sunnah ini sebagai rutin dalam kehidupan kita. Amalkanlah sunnah-sunnah, kerana dengan sunnah-sunnah inilah juga dapat menjadikan kita asbab mendapat syafaat Nabi SAW. Baiklah, hadis yang kedua, termasuk dalam hadis yang kedua, membawa kepada tajuk mengapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. An Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha qalat, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب
min syarrin qad iqtaraba futiha al-yawma min ghadmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi ibhami wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kasura al-khabathu muttafaqun alaihi. Daripada Ummul Mukminin Zainab bin Jahshin, isteri Rasulullah SAW, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan takut sambil bersabda, la ilaha illallah, celaka yakni binasa bagi bangsa Arab daripada kejahatan yakni malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan ibu jari dengan hujung jari di sebelahnya. Ini jari telunjuk dia buat macam ni Dia kata pada hari ini terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Hari ini tu bila? Masa zaman Nabi. Saya yakni Zainab bin Jahshin bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih terdapat orang yang soleh? Lalu Nabi SAW bersabda, ya, jika kejahatan sudah terlalu banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mempunyai status hadis sahih dan mendapat status muttafaqun alaih. Yang mana muttafaqun alaih ini sangat tinggi dia punya status disebabkan hadis ini diriwayatkan oleh dua perawi yang terkenal, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebab itu dia mendapat darjat hadis sahih muttafaqun alaih. Jadi kita dengar hadis yang disebutkan muttafaqun alaih ini hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh dua perawi yang terkenal, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengar keterangan ini, hadis ini menerangkan apabila sesuatu tempat, sesuatu daerah sudah terlalu banyak kejahatan, sudah terlalu banyak kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Ia bukan menimpa kepada orang jahat sahaja, tetapi juga kepada orang yang soleh akan turut dibinasakan. Walaupun pada hari kiamat nanti masing-masing akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Itulah tuan-tuan pentingnya kita berdakwah, pentingnya kita menyebarkan kebaikan, pentingnya kita menegur perkara-perkara dosa dan kesalahan. Sebab apa? Untuk diri kita sendiri. Sebab bencana malapetaka yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukannya memilih kepada individu. Bukannya tsunami itu datang dipilih-pilih, mana yang buat dosa baru kena tsunami, yang semayang-semayang di masjid selamat. Tidak. Makna kata kalau satu tempat itu penuh dengan dosa maksiat, konsert-konsert maksiat, perbuatan-perbuatan maksiat, arak-arak diminum secara berleluasa, perbuatan-perbuatan zina di kalangan umum pun dah dilakukan. Kita nampak pasangan-pasangan couple, apatah lagi pasangan-pasangan yang melakukan dosa maksiat secara umum berleluasa. Apatah lagi di akhir zaman ni bukan lagi pasangan-pasangan lelaki perempuan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nauzubillah. Maka bila mana dosa, kejahatan, kemungkaran ini dah berleluasa, maka bersedialah untuk menerima malapetaka dan bencana daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja di akhirat nanti, malahan di dunia pun Allah akan berikan malapetaka ujian ini. Maka itulah sama-sama kita dapat lihat. Banyak sebenarnya nak diceritakan. Sebenarnya kita pun sedia maklum bagaimana bencana-bencana yang berlaku di sekitar-sekitar kita ni, di tempat-tempat yang, suatu tempat yang boleh dengar dalam berita-berita. Bila mana dilihat dan dianalisis apakah punca-puncanya, boleh jadi kesyirikan yang dilakukan, kemaksiatan yang terlalu berleluasa. Apatah lagi dosa-dosa yang berbahaya ni, dosa-dosa yang diiklankan, dipromosikan dan dilakukan secara umum. Dilakukan dosa secara umum dan masyarakat menganggap itu sebagai satu perkara yang normal. Biasa saja bani, anak-anak muda pecinta, biasalah. Tunggulah dia punya binasa. Bukan lagi biasa, binasa. Sebab apa? Perkara-perkara dosa ni perlu dibanteras.
Sebab tu kita sebagai orang Islam yang bertakwa, yang mengetahui, yang ada pengetahuan sedikit tentang dosa pahala, tentang perkara-perkara yang dosa, tentang perkara-perkara yang baik, maka kita kena sebarkan dan kita kena lakukan sesuatu. Bermula dengan keluarga kita. Kita melihat anak-anak kita keluar dari rumah, adakah mereka memakai pakaian yang menutup aurat? Kita melihat anak kita keluar dari rumah, adakah mereka keluar dengan melakukan perkara kebaikan? Adakah mereka melakukan perkara-perkara yang baik? Ataupun mereka melakukan perkara yang sebaliknya? Kita perlu ambil perhatian, perlu ambil maklumat. Begitulah juga dengan apa saja di sekitar kita. Bila mana kita nampak suatu perkara yang tidak baik, kita perlu dan wajib sebagai seorang Islam untuk memberi teguran dan nasihat dengan berhikmah lah. Okay? Mana kata bila mana ada melihat kepada perkara-perkara dosa, menjadi tanggungjawab kita untuk menegur dan menasihat. Tetapi kalau nasihat dan teguran pun tidak jalan, maka sekurang-kurangnya itu dah menyelamatkan kita daripada mendapat azab dan dituntutan di akhirat nanti. Maka sebab itulah disebutkan bahawa penting kepada kita sebagai seorang Islam menjadi ejen dakwah yang menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar sebagai satu pegangan dalam hidup kita. Mulakan dengan diri sendiri dan seterusnya ahli keluarga, malahan dengan ahli saudara mara kita, jiran tetangga dan sebagainya. Makna kata bila mana semua menjadi melakukan perkara ini, insya-Allah masyarakat kita akan hidup harmoni dan insya-Allah masyarakat kita akan bertakwa. Mana kata dia akan menjaga dirinya dan berhati-hati daripada melakukan perkara yang boleh mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah. Sebab apa? Ini jelas nih disebutkan bahawa jika kejahatan sudah terlalu banyak, maka malapetaka akan menimpa kepada seluruh penduduk masyarakat tersebut. Maka segala jenis kemungkaran segeralah kita basmi awal. Bagaimana kemaksiatan yang menjadi normalisasi dalam kehidupan kita, terutamanya maksiat ni dulu mungkin susah sikit membuat lah. Mau kena mencari pasangan dan sebagainya, kena cari ni semua. Sekarang ni maksiat dalam bilik pun boleh bergelumang dengan dosa dan maksiat. Kerana apa? Kerana ada teknologi. Sebab itu anak-anak khususnya perlu diberikan pemantauan. Tidak boleh dibiarkan dan dianggap mereka mampu untuk menjaga diri. Sebab apa? Nama pun anak-anak, memang perlulah dibimbing kerana di bawah tanggungjawab. Apatah lagi diri sendiri. Diri sendiri pun perlu dengan bimbingan. Bila mana kita bersama dengan orang-orang yang soleh, kita bersama dengan jemaah-jemaah yang soleh, insya-Allah kita akan segan dan kita akan susah untuk melakukan dosa-dosa. Okay? Maka bila mana kita duduk bersendirian, tidak bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, bukanlah nak bergaul dengan orang soleh ni kena jadi ustaz dulu. Kena jadi ustaz, kena pakai kopiah dulu ni baru aku boleh kawan sama ustaz. Tidak. Mana kata kita bergaul dan kita berkawan dengan orang-orang yang soleh ni tak semestinya ustaz juga, orang yang dekat dengan agama. Seorang sahabat yang baik ni mana kata seorang sahabat yang baik, bila mana kita melihat sahabat itu, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi kita boleh buatlah tapisan-tapisan. Tengok sahabat ni. Kalau aku tengok sahabat ni memang aku ingat kat Allah. Tengok dia berpakaian sunnah, ingat dengan sunnah Nabi. Ingat dengan agama. Makna kata itulah perkara yang baik. Itulah sahabat yang baik yang boleh sama-sama bawa kita ke arah kebaikan. Mana kata bila mana kita berkawan dengan orang-orang yang kurang mengamalkan agama, dia meninggalkan solat, dia tidak menutup aurat, dia bergaul dengan perkara-perkara yang dosa, mana kata kita lama-kelamaan akan mudah terikut. Kita akan mudah terikut dengan gaya pergaulan, kita akan mudah terikut dengan pemikiran, dan akhir sekali kita akan terikut dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Sebab itu penting juga dalam mencari sahabat, dan penting juga kita dalam membasmi segala perkara-perkara yang dilakukan, khususnya perkara-perkara yang mungkar. Kerana perkara yang mungkar ini akan memberi kesan yang besar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita berfikir sejenak. Kalau kita melihat kepada anak-anak, bukan anak kita lah, anak orang. Kita tengok orang-orang, anak-anak kan, buat benda yang tidak bagus. Adakah kita akan tegur ataupun kita akan tengok?
persoalan. Okey, itu bukan anakku. Kalau aku tegur nanti marah bapaknya. Bukannya tegur ni kita mau pukul dia. Kita tegur, kita nasihat lah. Jangan main mercun lah, contoh lah kan. Jangan main mercun lah. Main telefon, jangan main telefon lah. Kita beritahu dengan cara nasihat lah dengan baik. Sebab apa? Perlunya kita juga menegur. Kerana apa? Suatu hari nanti boleh jadi anak kita berkawan dengan anak tersebut. Satu hari nanti, bukan anak kita, cucu kita akan kawan dengan cucu anak tersebut. Boleh jadi. Kan? Kita tidak tahu, ni takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan menegur tersebut, dia berubah, maka dia berkawan dengan anak kita ataupun cucu kita masa akan datang dalam keadaan dia dah berubah. Dia mengamalkan Islam, dia menjadi orang yang baik di atas teguran dan bimbingan kita. Tapi kalau masyarakat Islam menjadikan budaya senyap, orang buat jahat, budak-budak nakal ke apakah, diam saja. Satu hari nanti kesannya kepada diri kita. Antara anak pergi sekolah berkawan dengan kawan yang kita tidak tegur. Mana kata dia akan merosakkan juga ahli keluarga kita. Dia akan merosakkan pemikiran, dia akan ikut perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan, yang sebenarnya hakikatnya sebelumnya kita boleh tegur dan kita boleh nasihat. Itulah kesannya. Sebab itu besarnya konsep penting kepentingan dakwah ni kepada semua masyarakat. Sebab apa? Bila kita tidak menegur dan seorang manusia, seorang Islam itu menjadi rosak dan berleluasa dia punya kemungkaran, mana kata nanti kita punya anak cucu keturunan kita akan menghadap mereka ini dan boleh jadi bersahabat dengan mereka. Itu yang kita takutkan. Mana kata janganlah kita mengambil prinsip aku didik anakku dululah, anakku jadi baik ni insya-Allah dia terjaga. Betul. Tapi kita kena ingat faktor persekitaran sangat penting. Sebab itulah Nabi juga berpesan bahawa berkawan dengan sahabat yang baik, berada dalam persekitaran yang baik. Sebab itu dalam zaman Nabi Musa, orang yang membunuh 99 orang yang nak bertaubat tu, apa ulama sebutkan, suruh dia berpindah dari tempat itu. Kerana tempat itu memang tempat orang berbunuh. Sikit-sikit bergaduh, sikit-sikit bertumbuk, sikit-sikit membunuh. Maka keluar daripada tempat ini supaya kamu tidak mengulangi dosa kamu. Sebab apa? Persekitaran itu sudah persekitaran yang toksik, yang jahat, yang tidak baik. Yang mana contohnya kalau di Labuan ni apa? Di Labuan ni terkenal dengan arak yang murah. Kalau yang memang kaki minum terpaksa duduk tempat lain. Sebab kalau dia duduk juga di Labuan memang tidak akan, memang susah. Maka dia akan craving dengan benda tu lagi. Dia pergi, murah apa? Labuan. Cuba kalau dia pergi di tempat lain. Pergi di Kelantan, duduk di Kelantan. Jual pun tiada. Macam mana dia mau cari? Maka dia akan dapat meninggalkan dosa yang dia lakukan itu. Begitulah maksud yang saya cuba sampaikan. Mana kata kita yang kena binalah create persekitaran yang bi'ah solehah, persekitaran yang mengamalkan Islam. Kerana apa? Bila mana kita tidak amalkan persekitaran yang membudayakan amalan Islam, boleh jadi nanti kita hidup dalam budaya yang liberal, budaya yang sekular, dan boleh menyebabkan kesan kepada keturunan kita, anak cucu kita, bagaimana mereka nak menghadap dengan dunia akhir zaman ini sekalipun, dunia yang penuh dengan ujian, ditambah lagi dengan persekitaran-persekitaran yang mengganggu dan merosakkan pemikiran dan amalan kita. Jadi wallahu alam, begitulah betapa pentingnya kita bagi seorang Islam untuk memikirkan sejenak apakah sumbangan dan usaha kita dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu kepada status seorang ustaz dan ustazah, tetapi status seorang muslim, kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain dan kita memberikan sumbangan dari sudut kefahaman agama kita, dari sudut kebaikan dan kemungkaran, peringatan-peringatan untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita pada akhirnya dan juga untuk tanda kita punya kasih sayang sesama muslim. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah pada kuliah akan datang kita akan masuk dalam hadis yang ketiga, yang mana hadis dalam kitab Kiamat Hampir Tiba karangan Allahyarham Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini, yang merupakan kitab yang kedua lah. Untuk makluman mungkin ada yang hadir hari ini, kita dah masuk kitab yang kedua. Alhamdulillah selesai satu kitab. Ringkas je lah. Jadi moga-moga kita dapat mengambil manfaat
dan memang perlu kepada kita melazimi dan memahami dan melihat kepada kitab-kitab dan perkara-perkara yang khusus kepada akhirat, perkara-perkara tanda-tanda kiamat dan sebagainya ini sebagai tanda yang dekat dengan kita dan perlu kita buat persediaan sebelum kita terjerumus ataupun sebelum berlakunya kiamat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.